Set ke-6 nanti. Jom kita tengok LED di belakang. Diorang ni kan tajuk tema je pelik-pelik. Memang saya tahu dah, memang korang ni memang mengiau. Okey, kenapa agaknya 2-3 kucing berlari mana nak sama si kucing belah? Apa? Baik. 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing belang? 2-3 kita mencari, dia memang, dia bukan menyanyi seorang. Iaitu lagu yang bakal disampaikan secara berduet dengan artis popular tanah air minggu hadapan. Sekarang jom kita lihat lagu-lagunya serta siapa pasangan duet yang telah menjadi pilihan untuk mereka. Let's go! Kita mulakan dengan Gadis Jolobu akan menyanyi dengan Dato' Hatan. Siapakah agaknya? Gadis Jolobu akan berduet dengan Dato' Hatan. Goodbye, hello, Syamil dan Izami akan berduet dengan Syamil. Siapa yang akan berduet dengan Syamil? Goodbye and hello. Baik, oh Carol lagu lama. Nen Sedaka akan berduet dengan Jabir. Dan okey, itu dia. Sabaran lagu lama bersama dengan Charlie. Akan bernyanyi dengan Sheena. Siapakah agaknya? Saya ingatkan Cindy Fly Junior, Amara, aku menghibur. Dato' Jamal Abdullah lagunya dan akan berduet dengan Troy Poho. Adakah Jamal Nur Hayat? Okey, itu dia. Kita saksikan 2K ya. Minggu depan lagu Aku Menghiburmu. Takdir Tercipta lagu Hafiz Suhaib dan Adira Suhaili akan berduet dengan Ara Johari. Kali kau kan lelaki yang berduet dengan Ara Johari. Ustaz! Okey, dua-dua power nampak gayanya. Baju biru Dato' Awi dan Ella akan berduet dengan Merah. Azina! Dunia! Memang kita nantikan Merah. Gembira!